Madu dia tak akan basi sampai bila-bila. Madu ni pelik tau, lagi lama kita simpan lagi berharga. Pakar arkeologi pernah jumpa satu balang madu dekat dalam makam Firaun Mesir yang dah disimpan lebih 3000 tahun. And yang paling gila tu, madu tu still boleh makan. Kenapa madu ni dia tak rosak langsung? Jawapan dia sebab madu ni dia ada kuasa semula jadi. Kandungan air dia sangat-sangat rendah tapi kandungan asid dia tinggi. And dalam tu dia ada enzim daripada lebah yang boleh hasilkan hydrogen peroxide semula jadi. So benda ni boleh bunuh bakteria. So madu tu selagi dia tak campur dengan air, dia takkan basi. Tak ada kulat, tak ada bau busuk, tak ada bau masam. Sebab itulah daripada zaman dulu lagi madu ni dah digunakan untuk macam-macam benda. Kalau sapu dekat luka boleh cegah jangkitan, campur dengan air panas boleh legakan batuk, makan waktu pagi boleh bagi tenaga, and macam-macam lagi lah. Madu ni dia bukan setakat manisan je, tapi sebenarnya dia warisan semula jadi yang boleh hidup lagi lama daripada manusia. So korang ada tak simpan madu dekat rumah? Cuba tengok label dah tahan berapa lama, ataupun korang jenis beli madu esok tu dah habis lah sebab memang sedap sangat makan. Cuba komen. Buku yang saya pegang ni tak ada kaitan pun dengan cerita tadi, tapi kalau untuk ibu ayah yang nak anak dia cepat kenal perkataan, boleh sebut banyak lagi perkataan, boleh try buku bergambar 1000 perkataan pertama saya ni dekat beg kuning.